Saya nak tanya satu soalan. Siapa dia yang mulakan cerita kena famous dulu baru boleh jual perfume? Dan kenapa pula lah ramai sangat yang percaya dengan mitos ni? Jadi, kenapa mitos ni buat ramai orang tak gerak? Dia tak start bisnes dia. Nombor satu adalah kerana orang duduk tunggu cukup popular dulu baru nak mula. Tunggu follower naik lah, tunggu konten jadi viral lah, tunggu orang kenal lah. Akhirnya sampai ke sudah tak start. Isu kedua, bandingkan diri dengan selebriti. Nampak artis jual perfume, terus fikir dia laku, bolehlah sebab dia famous. Padahal itu dua game yang berbeza, tak sama pun dengan game kita. Artis, selebriti, game dia lain. Kita, game kita lain. Boleh je buat sale. Dan isu yang ketiga, salah faham maksud trust. Kita ni ingat bila kita famous baru orang trust. Tak. Sebenarnya trust ni datang daripada konsisten dan jujur. Jangan menipu. Jadi, apa hakikatnya? Sebenarnya, pertama sekali, customer dia tak cari orang famous. Customer ni dia cari orang yang dia percaya. Kadang-kadang orang biasa dia lebih percaya daripada orang famous. Yang keduanya pula adalah value sebenarnya dia lebih penting daripada popular. Tak ada 100k follower pun tak ada masalah. Kalau ada 100 orang yang percaya dan dengar cakap kita, pun bisnes boleh laku. Pun bisnes boleh jalan. Dan yang ketiga, famous ni boleh beli. Tapi trust tak boleh. Trust ni kita kena bina. Famous ni dia boleh datang sekejap. Oh, viral 1 bulan, 1 minggu video kita. Tapi trust ni kita kena bina daripada hari demi hari. Dan trust ni, dia akan buat repeat sales. Viral, dia akan buat sales sekali je. Sebab tu saya berani cakap lah. Anda tak perlu famous pun untuk jual perfume. Yang anda perlu lakukan adalah faham market dan konsisten bagi value. Kalau anda nak belajar bisnes perfume tanpa tunggu famous, apa lagi? Follow lah account ni.